Ya, pengguna adalah merupakan benteng pertahanan terakhir dan terdapat pelbagai penyelesaian ataupun amalan keselamatan makanan yang perlu dilaksanakan, diamalkan oleh pihak pengguna sebagai satu pertahanan daripada mengalami kejadian keracunan makanan. Terutamanya yang paling penting adalah amalan kebersihan diri, iaitu amalan cuci tangan menggunakan sabun setiap kali selepas keluar daripada tandas ataupun sebelum kita mengendalikan makanan. Okey, selain daripada amalan cuci tangan, amalan-amalan lain seperti dalam penyediaan makanan mengasingkan bahan mentah daripada bahan yang dah siap dimasak bagi kita mengelakkan daripada berlakunya pencemaran silang terutama dalam aspek penyediaan. Kita maklum kadang-kadang penggunaan papan pemotong perlu menggunakan papan pemotong yang berbeza, pengendalian bahan mentah. Begitu juga dari segi apabila penyimpanan di dalam peti sejuk memasak makanan yang pada suhu yang betul dan dalam masa yang betul itu merupakan satu perkara yang perlu diamalkan oleh setiap pengguna untuk memastikan bakteria, kuman yang ada pada makanan tertentu itu berjaya dihapuskan. Begitu juga simpanan makanan di dalam peti sejuk. Yang ini amalan yang sering dianggap remeh oleh pengguna, yang mana kita perlu memastikan suhu peti sejuk itu pada suhu yang betul dari segi susunan di dalam peti sejuk itu sendiri agar tidak terlalu padat supaya suhu itu dicapai sepanjang masa. Begitu juga kalau kita tengok daripada amalan penyusunan bahan-bahan dalam peti sejuk itu pun sendiri memainkan peranan yang penting dari segi untuk mencegah berlakunya pencemaran silang di dalam peti sejuk itu sendiri. Dan satu amalan juga apabila makanan itu tidak segera dimakan, kita membeli dan sebagainya, apabila disimpan di dalam peti sejuk hendaklah dipanaskan apabila nak dimakan tu pada suhu yang betul. Itu kalau kita sebagai pengguna yang menyediakan makanan itu di rumah. Tetapi sekiranya satu lagi aspek yang patut diambil perhatian oleh pengguna apabila membeli makanan di luar ataupun juadah di luar adalah untuk mengamalkan perhati dan pilih. Lihat premis makanan itu dari segi aspek kebersihannya. Kalau membeli produk makanan tu tengok ada tak pensijilan mesti dan sebagainya. Dan begitu juga sebelum mengambil juadah ataupun makanan, amalkan lihat, hidu dan rasa. Ini adalah antara amalan-amalan yang patut dijiwai dan diamalkan oleh semua pengguna sebelum kita menjamah makanan.